Ini dia sampai dah awak tokek kat belakang awak tokek. Hai. Tokek, clear tokek ni. Pasal apa? 3 tokek. Oh, kopi O. Teh. Teh O Teh. dengan teh. Teh panas ha. Nak tarik-tarik sendiri ya. Okey, ni teh O, kopi dengan teh. Okey, jom kita tengok menu lain apa lagi. Okey. Kak, menu killer apa sini kak? Kak buat menu kampung saya tengok ni. Set nostalgia. Ubi rebui, pisang rebui, jagung. Oh, dalam satu pinggan tu. Oh, lain-lain menu lain, nasi lemak. Yang tu nasi lemak. Nasi lemak. Oh, nasi lemak apa dah juga? Nasi lemak tu tak ada dalam set. Ah. Macam Orang dulu-dulu punya menu. Okey, yang tu yang antara wajib try lah. So menu-menu lain kau ada lah, nasi lemak, lepas tu lempeng, pek ngah lah. Pek ngah. pisang, pek ngah biasa. Okey, jom kita tengok. Terima kasih Kak nah. Tu dia kita tengok dalam apa? Dalam Facebook, Tokek dia bubuh nasi goreng tu. Nampak macam biasa nasi goreng tu noh. Nasi goreng cabai kering nama dia. Lepas tu tabung ikan bilis. Oh, ai kak sedut apa. Ya kak dah nyiruk takkan ni. Ni apa dia kak? Oh, lontong makanan orang mana? Johor ke? Dia bukan Kedah kak kan? Johor lah. Lepas tu nasi Padu. Set nostalgia. tu yang kak tu bagi kita asal ni. Oh, set nostalgia. Ada lempeng apa? Pek ngau lah kita panggil. Pek ngah, ubi kayu, pisang. Yang pisang rebus dengan ubi kayu cicah dengan nyok ah. Dengan nyok dengan sambal. Okey, baik. Mantap kak. Memang dah ah. Okey ah, tak dibayar ah. Awak nak tangkap khabar nak sampai apa? Mudah nak balik ni. Yalah ni. Kita tarik sendiri ya. Oh, mak. Oh. Memang nostalgia ah. Kak noh. Menu lain kita order. Menu-menu klasik awak nasi goreng cabai kering, nasi goreng ikan semalam. Mak ni biasa tuk kita buat ikan lebihan semalam kan, buat ni kan. So, set istimewa macam-macam lah. Kau boleh main cuba weh. Menu dia menarik menggamit nostalgia. Ubi rebus ni cicah nyok. Alamak, ini set nostalgia. Dia abang lah tadi, set nostalgia. Nama set ni set nostalgia. Ada pisang rebus. Ada ubi purple, ubi keledek, ada jagung, ada pek ngah cicah, sambal. Dia punya ni konsep kedai, dia macam ni apa boleh seminggu fresh lagi kedai ni. Tu tengok ada roti bakar. Tu dia buat lempeng, pek ngah. My way. Macam mana ni bang? Okey kak, terima kasih.